my husband dengan I selalu tekankan kepada anak-anak, know your worth. That means you tahu nilai diri you sendiri. Seandainya ada sesiapa yang doubt you punya kebolehan atau memperkecilkan kebolehan you, walk away. Walk away. Nasihat yang baik. Dan pasal apa? Kadang-kadang bila kita dalam satu segmen ke apa ke, when we excel in it, tapi kalau ada yang jealous ke apa, cuba Susah. tundukkan kita. Yeah. And then itu my husband selalu cakap, know your worth. Kalau you rasa you okay, pergi. And this bukan saja pada anak-anak, my husband tekankan juga pada diri Kak Siti. Bila Kak Siti dalam satu any kolaborasi, seandainya Kak Siti tahu Kak Siti dah buat yang terbaik, tetapi pihak sana tidak menghargai. So my husband nasihatkan, cukup masa, keluarlah. Keluar. Hold your head up high. Thank you Thank you for having me. Thank you Kak Mastura. Kita selalu jumpa at events, Yes. expo, mesti macam apa, kita bertembung Just je. high and buy kan. Yes. Tak sempat nak bersembang. Jadi saya rasa istimewa kali ini di dalam Diary Mami. Saya dapatkan Kak Siti. Saya panggil Kak Siti. Boleh. Yang dikenali of course sebagai chef Siti Mastura. Sebenarnya saya nak cakap tentang Diary Mami ni. You bukan saja mami, you dah jadi grand mami, You Masya say Allah. bukan grandma tapi glamma. I like that. Can I use that? Sure. One day insyaAllah, glamour. And you ada 5 kan? I ada 5 cucu, yes, 5 correct. orang cucu. Usia mereka berapa? 9, 7. 2 of them are 3 years old. Dengan the youngest one is 1.5 years. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan bila dapat cucu? Oh, kasih sayang pada cucu dengan kasih sayang pada anak sangat berbeza. Masya Allah. It's so different. I mean, I'm sure siapa yang pernah jadi nenek akan relate to it. Kita sayang anak kita kan. Lain lah bila sayang cucu tu macam macam tak ada batas. Langsung tak ada batas. Tak ada batas langsung. Anak ke tepi ya? Anak macam, how come dulu we cannot do this, we cannot do that, but now dengan cucu you boleh. You know, I said, I leave the discipline to you all. Part manja biar nenek yang manjakan. That And kind that's the lah. best part actually. It's the best part. Because I think jadi seorang nenek ni pun lagipun, you know, all those things you miss out all those times dengan anak you because sibuk berniaga. Bekerja. Yes. To raise them. To raise them and all. You don't get to spend that kind of quality time with them. So ada cucu ni macam you make up for lost time lah. Betul tu. Saya rasa saya dapat rasakan juga daripada kedua ibu bapa saya juga. Bila saya dapat anak, mereka punya alamak macam bias pula. Kan macam berat sebelah. Berat sebelah. Selalu anak I tegur, that's not fair. You didn't Dengan do this kita to you us. are. Tapi nak cakap pasal anak jadi you said kasih sayang tu berbeza bila dapat cucu. Boleh tak ceritakan sedikit as a mother dulu? What kind of mother were you? I feel that I was a very loving mother, but after Kak Siti kena retrench from my job, there was a period of time when I was very depressed. Very depressed. Kerana retrenchment? Kerana retrenchment tu, because kebimbangan macam mana anak masih bersekolah, kita nak raise anak, habis tak ada kerja, takkan harapkan suami seorang. So at that point in time, I saw the strength in my children. Masya Allah. Diorang walaupun muda, but they give me the motivation because salah satu dia cakap, Mama, you know, to quote what they said, kalau at the late President S.R. Nathan, if the late S.R. Nathan have confidence in your products, why don't you do something, you buka kedai kuih ke something. So I saw that strength dekat anak saya dan tak sangka lah diorang ada. Tapi as much as they say that kan, diorang malu juga. Malu dari segi apa? Bila Kak Siti bila dah berhenti kerja tu, Kak Siti jual kuih, and jual kat kedai mama kat bawah gitu. And bila nak hantar kat kedai mama, semua pakai topi, tutup muka, malu. Because they're not used to that. Kan? Macam tak terbiasa kawan-kawan, neighborhood semua
kawan Pasal sekolah. dulu Kak Siti kerja corporate kan? You're Yes, in a corporate and line. Yeah, I was holding a very good post. I was the confidential secretary to the director of CIS Jam, and you know, it's like a reality check. Pasal saya selalu nasihatkan orang no matter how good a position you hold kalau satu hari Allah tarik balik that one you mula dari bawah balik. When you fall hard. How you get back on it? Macam mana kita bounce back. So pada Kak Siti initially memang agak sukar because dah terbiasa selalu kita ni suka berdandan. Bila pergi kerja, dia kerja kat airport lagi, jumpa so many people. Orang, So bila selalu pergi kerja kita pakai baju lawa-lawa and all. Sekali bila dah kena retrench, kena duduk pakai baju butterfly kat rumah. So macam masak kuih terus like macam Cinderella terus kena pergi dapur. It's a drastic change lah. It's a very drastic change. So pada masa tu usia anak-anak Kak Siti very young. I tapi think diorang faham lah diorang faham primary school lah, semua primary school. And but diorang dah terbiasa because sebelum Kak Siti kena retrench, memang dah selalu ambil order kuih. In fact, dalam one of my shows, Vanilla Me Show, when the producer interviewed my children, Kak Siti tak dengar tau apa the interview was. Until the show went on air, then I heard what my children said. Diorang cakap, boring lah. Satu hall ada bau kek, hari-hari kena mengadap. Cakap, I didn't know they felt that way. tak perasan pun. So macam dalam hati ni rasa guilty sikit. Oh kesian anak-anakku. Macam adakah mereka membantu juga di rumah? They also help you in your they help me. business. They membantu, tapi yang satu tu membantu agak membantah juga. Yang mana tu? Yang sekarang dah jadi chef sendiri. Baru nak cakap, dia mengikut jejak langkah mami dia. Sebenarnya Sarah, dia tak suka. Oh, mula-mula tak suka? Tak suka. Pasal kenapa dia tak suka? Dia tengok Kak Siti spend terlalu banyak masa untuk jalankan bisnes ni kan. So I spend very long hours, and dia tengok macam mana dia kehilangan seorang ibu saat Kak Siti tengah tengah naikkan perniagaan. Because Kak Siti akan keluar pukul 9 pagi dan balik 1 pagi. Masya Allah. And because you have the school, is it the academy? Yes, the academy. When I have the academy, jadi bila kita business Kak Siti lah yang buat everything myself, kita yang advertise. Kita dah biasa secretarial background kan. Kita buat advertisement, kita yang bikin, tak kita ada social yang media mengajar. tak ada. Kena advertise, that's a word. Tak ada social media satu. Kedua, tak ada skills future. Tak ada apa. Betul. Jadi kita buat advertisement, letak kat surat khabar. Betul. Kena bayar. Habis kena jawab all the phone calls. So bila ada kat rumah pun macam tak ada kat rumah. Because tetap nak kena buat kerja. Jadi bila anak saya Sarah ni, dia tengok ni semua, dia marah. Dia macam, this is not. Dia sampai tak nak datang kedai. Tak nak datang, monggok lah. Tapi the irony of it kan, bila dia tengok, dia ubah tu fikiran dia bila dia tengok saya got played out by some people. Dia garang. Jadi dia macam, dia marah. Mama kena, tak boleh kasih muka macam gini. So because of marah sangat tu, she decided to change the main line. Dia food science dia supposed to go for university. Dia stop halfway. Dia terus masuk culinary. Masya Allah. Pasal dia marah sangat tu. Dia tengok, cakap, diorang semua macam can take advantage of you. Nantilah Sarah dah belajar. Sarah macam insting dia untuk melindungi ibunya untuk melindungi, because dia nampak macam mana saya binakan bisnes tu from scratch dan bagaimana senang saja orang nak cuba jatuhkan orang, kirakan dengan sendirinya macam ambil idea, ambil konsep, ambil apa, cetak rompak lah. Ya, faham. Yes, and I think at that time tak ramai orang ada academy ataupun even Kak bakery. Siti, I would say Kak Siti would be the first few yang bikin sebagai academy lah. Ada ramai. Kak Siti sendiri belajar daripada my favourite all time seafood, Allahyarhamah, Cik Intan. We call it Kak Intan. At that time, pelajaran baking ni
is limited to kat rumah. So apa yang buat bila Kak Siti kena retrench, apa yang buat Kak Siti nak buka sekolah? Because Kak Siti bila I myself pergi belajar dekat sekolah baking, then kita kena diri tau berjam-jam. Then Kak Siti cakap, macam mana makcik-makcik ni kalau nak pergi sekolah gini, how are they going to survive? Because they have to diri berjam-jam. Bila kita buka puasa pun sekadar makan kurma, minum air, terus sambung lagi. So Kak Siti nak adakan environment whereby environment macam mana Kak Siti belajar dengan my seafood that time, environment dekat rumah, but the formality of a school. Jadi gabungkan tu dua tu, buka sekolah baking academy sendirilah. Tapi very long hours lah. Long hours. Dan berapa lama bertahan? Itu actually my company is still existing till now, since tahun 2003. 2003 sampai sekarang. And Kak Siti bersyukur, I only stop my physical school tahun 2016. Okay. Masa tu nak kolaborasi dengan sekolah satu lagi. But my Siti's Delights tu masih ada. So bila tak ada sekolah fizikal, Kak Siti mengajar melalui Zoom atau master classes. Alhamdulillah. Dan in fact you are known as a baker. Yes. A well-known baker. Dan juga saya nak mention Sarah juga dah ikut jejak langkah you. Yes. Jadi daripada sesuatu yang dia tak suka, dan dia bukan saja suka, tapi saya rasa she can excel in it. Alhamdulillah. Bukan saja dia ikut jejak langkah saya, malah saya kagum dia punya skill lebih baik dari saya. Jujur saya cakap. Pasal dia belajar di food science. Dia belajar food science. Dan jadi food science tu amat dan membantu. Bukan tu saja, bila saya suruh dia kerja dengan saya, dia tak mau. Dia cakap, Mama, kalau saya kerja dengan, if I work for you, dia punya knowledge is just limited. Let me perkembangkan, venture out. And it's true, bila dia kerja dengan syarikat lain sebagai product specialist, itu amat membantu. Bila dia jadi product specialist, ingredients apa, untuk pakai dengan apa, this boleh kena dengan ni, dia boleh lebih mendalam, which I said, she's better than me. Alhamdulillah. And I learn dari dia juga. Masya Allah. Yes, of course. You learn from each other, from the younger generation and from you as well. Kak Siti ada anak-anak lain kalau kita imbas kembali semasa mereka kecil. Apakah ataupun prinsip Kak Siti dan suami Kak Siti bila mengasuh atau mendidik anak-anak dari kecil? Okay, my husband dengan I selalu tekankan kepada anak-anak, know your worth. That means you tahu nilai diri you sendiri. Seandainya ada sesiapa yang doubt you punya kebolehan atau memperkecilkan kebolehan you, walk away. Walk away. Nasihat yang dan pasal apa? Kadang-kadang bila kita dalam satu segmen ke apa ke, when we excel in it, tapi kalau ada yang jealous ke apa, cuba tundukkan kita. And then itu my husband selalu cakap, know your worth. Kalau you rasa you okay, pergi. And this bukan saja pada anak-anak, my husband tekankan juga pada diri Kak Siti. Bila Kak Siti dalam satu any kolaborasi, seandainya Kak Siti tahu Kak Siti dah buat yang terbaik, tetapi pihak sana tidak menghargai, so my husband nasihatkan, cukup masa, keluarlah. Keluar. Hold your head up high, keluar. Because kita tahu kita punya kebolehan setakat mana, tapi kalau kebolehan kita tak dihargai, baik kita just and sangat setuju. My husband, Kak Siti ni lebih penyayang, my husband dia disciplinarian. Selalunya ibu yang tak ada. Terbalik. Pasal apa, masa Kak Siti besarkan anak-anak Kak Siti kan, there was a point in time I feel as though I'm like a single mother. Kak Siti grateful ada makcik mentua dengan nenek mentua yang Kak Siti jaga bersama. Tapi initially memang agak sukar. Kita young bride, bukan selalu orang ada masalah dengan mak mentua kan. Kita itu ni macam cerita yang SOP gitu padahal tak semestinya Kak Siti. Tak semestinya. So syukur Alhamdulillah. Tapi syukur Alhamdulillah. Tapi Kak Siti bersyukur Kak Siti dapat double package. Bukan saja mak mentua, Kak Siti dapat mak saudara mentua dengan nenek mentua. Tapi initially, jujur Kak Siti cakap, susah nak fit into it because why
mungkin I was a very young bride lah. Kasi 19 years old sih. Kalau kita look back kita 19, Masya Allah. Kalau boleh ubahkan. Tapi 19 years old back then dengan 19 years old sekarang beza. Lain. Beza. Bila Kak Siti dapat anak pertama tu, you see bila kita melahirkan, bila nurse tu kasih pada Kak Siti anak tu, Kak Siti cakap, aku nak buat apa budak ni dah buang air besar. Especially the first one kan. First one. Macam kita blur sikit. Macam. So I'm very very grateful that I ada mak mentua. I consider as my mak mentua lah. Mak mentua dengan nenek mentua. Mereka lah yang membentuk. So Kak Siti rasa as much as Kak Siti besarkan anak, Kak Siti pun dibesarkan untuk fit into the role of a mother. Jadi I'm teaching and I'm learning. Dan ni ada guidance dari orang yang lebih mahir. Yeah. So selalunya my husband is overseas. So sampai sebulan gitu. So Kak Siti lah yang, jadi kalau nak disiplin orang macam tak sampai hati. Kesian bapak dia tak ada. So Kak Siti tak pernah marah lah. Tak pernah marah dengan anak. Tak pernah jalan tangan. Aku tak boleh imagine muka you marah tau. Manis. So betul lah ni. I tak boleh marah macam biasa untuk menegur. Tapi jalan tangan pukul tak. Because that's not my style. Cuma sekali je anak, I ingat lagi my daughter lah, kesian dia. Pasal apa? I suruh dia tunggu jam di kindergarten. Okay. She's very independent. I tell her tunggu nanti mama ambil. Dia anak yang keberapa ya? Dia yang kedua. Yang kedua kan? Second child syndrome. Kan? Betul, so bila Kak Siti datang kindergarten, dia quite a distance away. Dia dah tak ada. Dia cakap mama lambat. Tapi I dah panik. Umur dia baru berapa? Dia jalan balik. Sendiri? Pasal dia lambat? Pasal lambat. She waits for no one. Masya Allah. She's like that. Kau siapa husband. Definitely not me. Not you My children, setiap anak ada dia punya difference. Macam my eldest son, he fits the role of a big brother. Pasal 7 tahun dia single child. 7 years between the gap dia dengan lama. Because Kak Siti at that time, because bila jadi ibu baru ni, my husband selalu belayar. Kak Siti rasa nak cope tu macam you know, because I feel the responsibility of jaga my mak mentua dengan nenek mentua. Itu amanah dari my husband. Jadi Kak Siti rasa nak jalankan tugas anak. And furthermore, Kak Siti jam ada fibroids. Masa tu belum boleh mengandung. So 7 years ada isu-isu ni. So my eldest tu dia very responsible. Never give me problems with school. Sarah pun gitu. Sarah pun bila hantar pergi sekolah, lain budak dia menangis-nangis, dia suruh I balik lagi. Mama balik. Go back. Tak payah tunggu dia. That's how independent she was. But my youngest one, what can I say about the my youngest one? Always something. Youngest one. Yang itu selalu kena panggil dengan cikgu. So setiap anak berbeza dan ada isu masing-masing. Berbeza. And setiap anak dia punya kesukaan tu different. Betul. My eldest son dia ada punya kesukaan. Sarah dia ada. My youngest one is not into pelajaran. He's more artistic. So kalau dari segi kasih dia tuition, dia ada arts class, main drum. Dia lebih ke performing itu. Arts and artistic. Sampai sekarang pun pekerjaan dia pun moving, at that time they call it moving visuals. Yes. Bagaimana Kak Siti memberi mereka sokongan, cara menunjuk sokongan kepada anak-anak yang ada berbeza punya interest dan sebagainya. This is a good point. I make sure that I get involved in what diorang suka and berbicara dengan diorang tentang apa. Walaupun satu benda pun Kak Siti tak faham kenapa dia cakap. Tapi kita... Yes, kadang-kadang kita tak faham. Lagi kalau IT for me lah. For IT, my eldest son. Kadang-kadang dia dah cakap. Dia tahu dia tak faham. Mama tak faham kan. I say, but it's good to just listening, kasih support. Moral support. And for my daughter is macam gitu juga. But because she's in the same line, so kita selalu berbincang. Tapi my daughter ni kadang-kadang she likes to challenge my school of thoughts. She likes to challenge, and as much as masa tu saya rasa geram, tapi when I think balik kan, itu yang buat I on par dengan
generasi dia. Betul, baru nak cakap. It challenge just your assumptions. Yes, It yeah, become correct. better kan? Kan? Especially in terms of raising children. Yes. Masa kita raise anak-anak kita raise gini macam. Different era altogether. Masya Allah, And then our different. parents raise us different era altogether. different Masya era. Allah. Dah tak Sekarang boleh kalau apply nak kadang-kadang. kasih anak dia makan, kita minta izin, kita tanya dia, can I give him this? Kerana dulu mana kita kisah, That's right. bedal je kasih je. Betul. Tak ada pilihan pun. Yeah. Times have changed. Times have changed, but I feel kita sebagai mak ni pun kan, kita kena ikut peredaran masa. Yep. Walaupun mereka anak kita kena hormati pandangan diorang. Betul. Tentang macam mana they like their child to be raised. Diorang suka, mama screen time cuma berapa je tak boleh tengok phone tau, tak boleh TV, tak boleh apa. Jadi kadang-kadang Kak Siti punya kerja ada kali kena edit video dekat phone. So bila cucu tu ada, dia kena kai balik. Ninda, I think it's best you put your phone away. So cakap, ni mak dia ajar agaknya. Mak dia ajar. So yeah, tapi macam pada Kak Siti kita kena respect lah. Betul. Cara I think now they are smarter than us. they're way much smarter. So sometimes ingat tak dulu when kita akan mendengar cakap orang tua betul. mesti. Tapi generasi sekarang sebenarnya dia orang bukan kosong. Dia They are well exposed. Yes, kalau kita Because cakap of the dia internet. akan Kita mana ada masalah screen time dulu pun nak cakap itu TV je yang kita geramkan correct, dulu. betul. So I pun agree macam even anak-anak akan tegur atau beri cadangan, kita tak boleh ego lagi pasal mereka actually lebih pandai in certain ways. Betul. And we will learn a lot more, even especially in social media. Oh yes, and yeah. IT. I learned a lot. I learned how to do TikTok Same. from my From your kids. from my Nanti kids. Cucu dia ajar. Cucu pun ajar Ninda gini-gini. Diorang pun pandai cakap I kena belajar ni semua. Tapi pada Kak Siti juga there has to be a balance. Yes. Why I say this, Kak Siti kasih satu example macam Sarah masa melahirkan I tell her this, look, Mama tahu Sarah ada banyak dah pernah baca buku, exposed to that, but there are certain things which bila you melahirkan you kena ikut pantang larang this and that, and she learn it the hard way. Okay. Because initially dia tak begitu percaya apa Kak Siti cakap, because most of the new generation because Kak bukan Siti saja dia. dijaga oleh my auntie-in-law sangat baik. Ubat buat sendiri tau. Betul. Buat kat sendiri. dapur sendiri. Ya, buat kat dapur and all. So pernah satu insiden Kak Siti bilang dengan dia, melahirkan anak pertama mesti pakai pilis. Betul kat sini. Mesti pakai pilis. She don't see the importance. Dia buat tapi dia tak utamakan. Ya. So, dia ambil tak ringan lah. Dia ambil ringan. Pakai, So dah masuk berapa minggu? 2 minggu? Seminggu tak pakai. Nak jadikan cerita. So she fell ill and masuk hospital. Masuk hospital. Dalam pantang Dalam pantang. Wow, Dalam pantang. So seram lepas tu I cakap, you know kenapa tak orang dulu cakap nanti kalau kita tak pakai pilis darah putih naik kan, dia kata kan. That's the orang lama-lama punya terjemahan lah. Darah putih naik ke atas. Nanti pening lah, sakit dan sebagainya. So bila dia pergi doktor cakap dia punya white blood cells Betul Masya Allah. So betul-betul. So the white blood cells. So dia cakap, wah mama, that means betul lah, Ma. Science also. Science. Back up by science. Back up by science. Padahal Kak Siti cuma repeat apa yang mak mentua ajar. Cakap betul lah, Ma. Gitu. Balik terus tanpa pilis. Kan. Terus tanpa pilis. And even pemakanan. Cakap kena pantang. Kita tak boleh makan benda pulut. Nanti bentan. Bentan. Dia tak makan pulut. Tapi one day, somebody bawakan dia undi-undi. Undi-undi dibuat dia tepung pulut. Tepung pulut. So it's kira yang sewaktu dengannya. Demam. Masya Allah. Demam. So dari situ, she learn also to also dengar my nasihat. So dari situ I think this is an advice to the younger generation. As much as memang you all bijak, you all pandai, tapi there are certain things your mother makan garam lebih daripada you. Betul. Jadi there must be certain things that
walaupun kita tak ada scientific background lah. Because dia suka cakap, mana fakta dia? Mana fakta? Ini semua just petua pantang larang yang tak ada asas pantang larang, yes. So, kita tak ada benda to back up. But kita dah tengok kita own experience macam mana kan. Yes, because bila Kak Siti 2 jam tak nak makan ubat, and then mak mentua cakap, kalau tak nak makan ubat nanti umur 40 tahun dah gelebih. Bila dengar dah gelebih, takut juga makanlah. Ini dia hasilnya kita jaga pantang saya pun jaga pantang. Betul. Mak saya paksa dan saya dapat rasa manfaatnya. Alhamdulillah, syukur. Mesti lagi kita C-section dan bagai-bagai. Sekarang kita mesti nak jaga. Jadi dari situ Kak Siti rasakan betul lah kata orang tua. Jadi we have to kena ada balance lah. Yang kita boleh moden, tapi kita pun seimbangkan kena dengan seimbang. kita punya what you say, our practices, the cultural practices. Betul. Dulu bila mereka kecil, how do you bond with your children? How do you and your husband bond? Okay, because of sebelum Kak Siti ada perniagaan sendiri kita selalu pergi weekends. Kita tak banyak duit masa tu lah bukannya kita banyak sekarang pun lah. Maksudnya masa dulu lebih susah. Masa nak besarkan anak-anak. Jadi my husband ni dia suka cari free kirakan free riadah yang kita pergi beach. Tak payah bayar lah. Tak ada entrance fee ke apa. Entrance fee, betul. Jadi pergi beach. Dia suka bawa anak-anak pergi beach, pergi botanical gardens. He is into nature. Dia ajak anak-anak dia nature. Dia cakap, ini kenal nature, the nature will love you. So dia ajak anak-anak dia into that, which I see that in my eldest son now. Dia ajak anak-anak dia cycling. Tak ada benda yang mahal-mahal holidays. Tak perlu. Kalau ada rezeki pergi. So how we bonded was that. Tapi after Kak Siti ada sekolah sendiri, kitanya bonding is at my school. Wow. They will come for dinner with me dekat sekolah. Dia tahu I busy. So my husband lah selalu bawa, mari kita jumpa mama. Kesian mama rindu korang. Kita pergi makan dengan dia. So buka puasa dekat sekolah. My daughter tuition pun dekat sekolah. Sekolah tu lah ibarat rumah. Masya Allah. And that is in a way memberi you sokongan moral juga kan. Sangat. That's because very wise I of rasa him. guilty tau. Because I tak pernah dekat rumah. So my husband lah, he's my pillar of strength. Dia bawa anak-anak. Bawa pergi rumah, and dia nak anak-anak tengok pengorbanan I macam mana. That's the best. Biar anak-anak kita nampak sendiri kita punya kerja keras. Betul. Jangan segan-segan nak bawa dia orang. Lagi kita sendiri punya perniagaan. You can bring them anytime. Dulu I malu-malu nak bawa dia orang. Should we to the film location? Then I realise apa nak segan. Let them see what we actually do. So bila my children, when they come to my shop, they help out. Bila sebelum Kak Siti ada kedai Kak Siti sendiri, Kak Siti tumpang my sister. My sister jam ada jual Tupperware. She was a Tupperware distributor. So she has her own office. So I sewa office dia untuk do my classes sebelum kena retrench lah. So kat situ anak-anak tolong jualkan kuih. Kak Siti akan buat kuih yang dah ready made. Mengajar is mengajar Yes, separate tapi lah. yang jual kuih ni nanti Sarah lah. Dia jual, dia ambil dia punya duit. on the job training dari dulu tanpa disedari. Makcik bangsa ambil kuih kan, nanti makcik bayar. Nanti makcik dia datang, dia diri. Selagi makcik belum bayar, dia diri. Masya Allah. She's really strong person. She And is macam dari kata kecil. orang, dia tak malu. Dia tak malu. Because tak ada apa nak malu. There's nothing wrong. Dia tak malu. Cuma bila diorang mula malu tu sikit bila kita start jual kat bawah Kat blok. bawah kedai mama tu. Because kawan-kawan dapat tengok. Macam dekat tempat tu, tempat tertutup kan. Cuma makcik-makcik je, bukan kawan-kawan mungkin. Yelah, But segan after sikit that, they became very proud. In fact, right now, they are very proud bila kawan-kawan kenal diorang. I saw you in Chef Siti punya Facebook. You anak dia Masya Allah. So- And she looks like you. She looks like like you. me. Masya Yes. Allah. Initially dulu kalau orang cakap she looks like me, dia tak suka. Ada orang gitu ada Dia anak tak suka. gitu. Dia tak suka. Dia Nak tak mesti. suka. In fact, Alhamdulillah. daripada dia, itulah timbul idea untuk filem Kak Siti, Not My Mother's Baking. Yes. Because that show was about her living under my shadow. Oh, Masya Allah. And now I think she has broken away Oh yes. with her Sarah Biscuit, and she's also successful in her own right. Yes. Kat situ dia cakap lah, you memang dah ada, you punya nama memang ada in this line. Nak tanya tadi you cakap you guilty kan, you rasa guilty.
when you look back now, if I ask you, do you still have the same guilty feeling or would you have done something differently? Okay, that's a very good question. Okay, guilty feelings tu sangat kuat sampai hari ni. Tetapi bila Kak Siti kenangkan balik, Allah tu jadikan anak-anak Kak Siti sangat independent for a reason. Because between me serving 3 anak ni and me serving the community in which Kak Siti dah memperkasakan beribu anak murid. Anak murid wanita dapat belajar. Bukan saja wanita, lelaki. Lelaki pun ada. Wanita dan lelaki. Bila Kak Siti kenangkan balik, that guilt feelings tu macam, okay lah. Ada dia punya the bigger purpose. Yes, ada the real purpose. In fact, my husband had to do some soul searching. Okay. Bila Kak Siti masa ada business tu, it did affect kita punya marriage dari segi dia rasakan Kak Siti terlalu spend too much time dekat situ. Tapi lepas tu when he did dia punya soul searching, dia cakap, kenapa Kak Siti dipilih oleh Allah untuk jalan ni? Kerana Kak Siti ada kelebihan yang boleh manfaatkan orang lain. So bila dia cakap, kenapa I kena selfish, I keep my wife to my family saja, when she can be of greater kirakan good to the community. The community. Bila Kak Siti kenang balik sekarang ni, kat mana je Kak Siti pergi, anak-anak murid berjaya, cikgu panggil cikgu sana, panggil cikgu saya dah menjaga nasi jagung cikgu can sekarang. Living dia successful in their successful yang ada dah buka cafe dekat Australia. Masya Allah. Sampai ke tahap situ. Jadi Kak Siti, when you ask that question, guilty to a certain extent, yes. Tapi dah reda lah. Mungkin dah reda sikit. But you feel not proud of what? Yang maksudnya orang-orang dapat manfaat daripada ilmu. Yes. Kak Siti. And I must say that you buka academy sekolah is a brave move. At that time. And even now, you wouldn't say so. But dulu Kak Siti really very rare. Yeah, it's very rare. In fact, Kak Siti was the first private school yang kasih apron, kasih certificate, just to acknowledge that. And your academy is well known for that. Macam very professional. Alhamdulillah. I nak tengok some of my notes. Okay, so Kak Siti, not only you have an academy, at the moment now you are also, you buat berbagai-bagai perniagaan, okay, dan juga endorsement dan bekerjasama dengan company seperti Noah Travel. You are a group leader for them. You Sweet Rose Culture juga. Sweet Rose Culture, you pun ada ni. Habis tu you ada juga Bells Baking Club. And I see you always doing some collaboration. And you tak locate kalau kongsi collaboration ataupun knowledge with other business people like me and my husband juga. Thank you for that. So Kak Siti ada nama dan bukan saja itu, you banyak cabang-cabang perniagaan lain. What is your vision for yourself now? At this age you ada cucu 5 orang, anak pun semua dah besar. So maybe Kak Siti rasa kan kita you see, I was a lifelong donor award winner. So I'm a strong advocate of that. Jangan berhenti mempertingkatkan diri. Okay, bila Kak Siti jadi ambassadors for all these brands kan, Kak Siti terpaksa belajar how to do my own video editing. Yes. Terpaksa belajar social tu media semua. is the social way. media. Yes. So right. Pada Kak Siti, walaupun Kak Siti tak ada perniagaan sekolah tu, tapi it doesn't stop there. My husband pernah keluarkan kata, hai, ingatkan dia dah tak ada sekolah, dia tak sibuk. Dia lagi sibuk sekarang. Makin sibuk. Walaupun dah ada cucu. Kak Siti beritahu saya, in your 60s saya tak percaya. Ya, Kak Siti dah 62 dah. Nothing is going to stop you actually now actualizing your dreams even more. Yes, in fact, sekarang Kak Siti rasa kebebasan untuk now I can realise my kembang dream. Sayap lagi. Kembang sayap. So bila kembang sayap betul-betul kembang, dari segi my husband cakap, dia lagi tua lagi laku. Patut slow down. Dia kata lagi laku dari segi. You're right. I said, ini rezeki Allah berikan for all the years. I have sacrificed myself untuk beri ilmu kepada anak-anak murid, sehingga kan my own anak-anak macam so-called didn't get to spend much time with me. So right now, I make sure apa saja Kak Siti punya collaboration, I include my family members. Masya Allah. For example, nice bila Noah Travel bila ajak,
I bring my husband. And insyaAllah kalau some other companies bila Kak Siti pergi Sabah masa tu, diorang nak sponsor, I brought my whole family. Masya Allah. So Kak Siti cakap, this is the ini pun time. rezeki. Peluang ini adalah rezeki juga ya dari Allah. Ya, peluang ni satu yang Kak Siti rasa, and Kak Siti rasa kita tak boleh lokek kalau kita ada peluang ni. I give an example bila Kak Siti jadi ambassador for one particular brand dekat Singapore. Okay. They take me not for Singapore and Malaysia. Sampaikan my friends in Malaysia cakap, Siti, you kat Singapore, kenapa diorang ambil you untuk Malaysia? The person is also in the same line. Right. Dia cakap, how come, she was wondering how come they didn't consider her. So I get the underlying message. I say, okay, I tell you what, I give you her number, the company's number. You may want to contact them. Maybe they want to engage you. So kita tak boleh lokek. Tak perlu lokit dah feel insecure pun. Pasal rezeki Allah dah tentukan. Betul. And I think what your husband always say to your family, you must know your worth. Yes. Kita mesti confident. confident. Orang lain nak cuba biarlah. Yeah. It's a free industry. My husband always tell my students this. Bila anak-anak murid selalu cakap, Uncle, kita nak jadi macam cikgu. Then they say, you can never be like her. There's only one Siti Mastura. Yeah, correct. You either be better than her. Yeah. Or your own niche. Your own this thing. But you cannot be her. It's a good advice. There's only one of you. Now looking back, because you're at an age where you have cucu and your anak-anak semua dah kahwin, dah bekerja. You look back, what is your advice to mummies yang menonton kita punya podcast ni dari mummy? Saya juga nak dapat tips daripada kakak lah. Okay, so my advice to the young mummies, as much as you guys are very well read, very sangat pandai, technology savvy, but sekarang the greatest cabaran untuk mak-mak adalah untuk spend quality time, even more now than before, because now amat mudah untuk kita just serahkan budak nangis, kita serahkan gadget. Itu cabaran dia. Itu cabaran dia. Betul. So pada Kak Siti, kita kena peka that this thing, kalau kita tak kawal, kita akan lost anak-anak kita kepada teknologi ni semua. Jadi it's okay. Tapi kalau on the other hand juga, kalau budak-budak ni tak expose kepada tak boleh juga gadgets, tak boleh, because kat sekolah pun pakai komputer, pakai laptop, tablet. So it's good to have a good balance. Kita gunakan tablet tu untuk mari kita lukis sama-sama, katakan. Betul. Kita pakai ada apps for bonding, untuk lukis. Boleh sama-sama lah. Buat, jadi boleh buat sama-sama, atau crossword puzzle. So we still use the gadget, tapi untuk lebih ke arah pelajaran dan pelajaran bonding, and all that, and bonding. Macam my cucu suka tengok TV, at certain times dia tahu datang rumah nenek boleh tengok TV lama sikit. Lama sikit. Kalau mak dia time dah boleh. So what I do, I said, okay, no cartoons. Kita argue lah, kita buka cerita-cerita pasal Nabi. So dia tengok TV, dia tengok sejarah Nabi. So because of that, dia that's a good about technology. Siapa nak baca buku buku hadis misalnya kan? Yes, correct. Dia ada animation or they have some videos. So now he's so fascinated. Sekejap minta, I want to see the Nabi that got swallowed by the whale. So you know, dia cepat tangkap daripada kita tengok yang kartun-kartun biasa yang tak ada manfaat. Tak ada manfaat. So it's okay to watch, but just kita kena monitor. And please do spend quality time dengan family, walaupun you ada business. Walaupun sibuk Ini nasihat jujur, ikhlas from someone yang terpaksa. But I was quite lucky, walaupun Kak Siti ada business tu, my husband bawa anak-anak. Cari cara lah untuk involve them juga. Bring them involved. And kepada walaupun ni untuk mamis, saya nak ada special advice untuk husband. Okay, good. Please feel free. To all the husbands out there, you know, you are the pillar of your wife. Anda lah kirakan tiang support untuk isteri. Kalau isteri anda memang ada perniagaan ataupun ada sesuatu interest, get involved supaya jadikan itu satu your own interest tu,
And from there, it can become a family interest. Rather than cakap, awak sibuk je dengan business awak ini je. Get involved in the business. Macam my husband, he's very much involved. Sampai kadang-kadang I have to stop him. Dia suka berbual. Dia peramah Dia sangat peramah dengan anak-anak murid. Nanti dia cakap, tak boleh buat gini, tak buat gini. Nanti I cakap, I tunggu. Nanti he get the message. Alamak, guru besar dah marah. Okay, dia pergi tepi. So he's very much involved. Yes. Sampai sekarang diorang bila ingat Siti's Delight, dia ingat dia juga. House uncle, house this thing. Jadi it's a family thing. Walaupun bukan dia yang mengajar, tetapi dia ambil berat tentang my business. Sebenarnya kejayaan isteri pun susah kalau kita seorang. Betul. Kita mesti nak ada support suami juga yang very into it. Betul you cakap. Nasihat yang amat baik. Macam you're very lucky. Same. Both husband and wife. So I support whatever his business and whatever I do as my own pun dia support sangat. Dia akan datang dan dia akan. Tadi you tanya Kak Siti, sekarang Kak Siti nak tanya you juga lah. Kita pun nak tutup ni. Apa dia? Sikit-sikit one question boleh? Okay. Macam mana you maintain macam gini? I patut tanya you. Dari segi kesihatan. Itu I baru nak cakap pasal kesihatan. I rasa macam Kak Siti cakap tadi, you're in your 60s but you're doing more things. Yes. I pun rasa I makin banyak benda nak kena buat. Padahal nak retire in the 60s. Tapi nak kerja kesihatan, kita mesti makan benda-benda yang baik. Yes, correct. Good food, jangan processed food. Betul. Seperti instant noodle ni, I tak touch lagi. Anak dara tu suka. But now no. And then I bersenam. As you know, I work out. Itu yang Kak Siti nak tu. I nak energy. Pasal I nak nanti I pun nak tunggu cucu kan nanti. Yes. Tapi lama lagi kan Awak tak tahu. Makan jamu macam Kak Siti makan. Betul. Jadi I pun nak cergas macam you. I pun nak cergas. Boleh bawa cucu jalan. I juga rasa I want to be there for my daughters. Nanti dalam pantang semua I nak masuk frame juga kan. So I hope Allah will continue to give me kesihatan macam Kak Siti. Apa-apa pun kita boleh cantik. Tapi kalau kita tak sihat, what for? Kita tak makan, kita lembik, tak mau. Kita nak cergas. Kak Siti banyak kasih as in dari segi Kak Siti punya kesegaran and all, I have to give credit to my husband punya drink. Memang dia yang buat the drink. That drink memang dari Kak Siti dah 40 tahun minum. Dia buatkan dekat rumah. Yes. Okay, Sujimi Muhammad, please dapatkan resepi dari abang. Okay, so you have amalan juga ya? Yes, macam, correct. Betul. Macam juice, is it? It's like a form of juice. Itu kirakan turun-temurun my family, my husband side. Dulu Kak Siti tak nak minum lah. Tapi bila dah dan nasihatkan, bila mak mentua cakap tak nak badan gelebih no, minum. Alhamdulillah minum sampai sekarang. And I think that's where I get the energy. Because bila Kak Siti ada some of my staff, they cannot keep up with me. Kan? Walaupun you cakap usia you younger, much you younger. look younger than your age, but you also act younger than your age. So ini kita nak. Alhamdulillah. Pasal tu you pun masih commercial value ada. Bukan kita cakap terus terang. You have to jaga. Yes, kita kena jaga. Because kita punya business based on kita punya personality. Correct. Kita tak tahu satu hari tu pasal kita jaga badan kita, itu akan mendatangkan rezeki. Yes. Because like what you said, commercial value. Bila orang nampak, okay, dia ada commercial value lah. Okay, boleh. Macam Kak Siti masih boleh bercakap. Effective communicator, clear. And this is from your TV training, exposure on TV. It helps a lot. Same as me. And from TV skills, so kita ada nak maintain standard tu je. Tapi kalau tak ada kesihatan, memang tak dapat apa-apa lah. Betul. Yang kita mesti bersyukur lah. Bersyukur, yes. And always be positive. Always positive thinking. Walau macam mana dengar orang cakap negatif, kita jangan fikir. Just like your husband say, walk away. Walk away. Yes. Tak payah tahu. Yes. Terima kasih Kak Siti. Masya Allah, it has been such a nice talk. Bukan saja saya dapat tips tentang anak, tentang cucu. Cucu. Dan memang banyak cabaran untuk mami-mami yang muda-muda sekarang. In fact, for my children too, I hope I masih around to guide them also and help them like you are helping your 5 cucu and your anak-anak. Okay, terima kasih Kak Siti. Thank you for coming to Dari Mami. Thank you so much. Welcome. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.